Okey, jom you I sharekan keadaan toilet di Tokyo. Okey, daripada kecil kita dengar kan orang kata toilet sini bersih. Jom kita tengok bersih ke tak. Okey, ni toilet dia. Okey, you guys, sedikit panduan kalau nak datang sini, belilah tisu basah kecil-kecil macam ni untuk memudahkan. Tapi untuk Tokyo ni, yang you I nak sharekan keistimewaan dia ada pipe macam ni. Okey, lepas tu, lepas kita buang air, dia sediakan tisu dan juga tempat pembasuh ni. Okey, kita flush dan kita sapu. Maknanya dia sentiasa bersih. Semua customer dia ajar macam tu. Walaupun darah dia kecil, dia siap ada tempat letak beg. Okey, dan the best thing adalah dia tempat letak baby. Maksudnya kalau mak ayah yang travel bawa anak-anak, dia boleh letak anak kat sini tanpa risau keselamatan dan dia boleh lepaskan hajat dia. Penting bersih, guys. Ni toilet ni R&R tengah ramai orang belajar sesuatu. Semoga jadi contoh untuk kita di Malaysia.